aku akan benarkan cuma satu je. Jangan menyotong lah. Itu je. Kau nak masuk jadi tarian, make sure kau jadi jantan sejati. Kau tarian. Kau jangan nak tiba-tiba balik, ayah yang besok ada show, aku sepak muka kau. Bora Mic Check yang terkini. Hai, saya Isa. Saya Yan. Dan saya Mamat. Kami Steady. Selamat kembali mendengar Bora Mic Check di Spotify dan juga di YouTube yang ditaja oleh Revamp Inc. Hubungi Revamp Inc. untuk segala perkhidmatan renovasi rumah di talian 8962-0226. Ya guys, siapa yang masih lagi belum follow mereka di social media, tolong boleh follow. Kita nak naikkan followers Revamp Inc. Boleh follow di Instagram, Facebook Revamp Inc. Private Limited dan juga di TikTok Revamp Inc. Sebab mereka sedia membantukan pemilik dan pembeli hartanah menghidupkan ruang impian mereka, sama ada HDB kondo, rumah private atau unit commercial, dengan tagline mereka Where Ideas Meet Imagination. Jangan lupa untuk menggunakan promo kod kami BMC. Kalau sekiranya booking ataupun transaction anda berjaya, insya-Allah ada 5% diskaun. Actually bukan 5%, ada more than that lah. Boleh lah. Kita Melayu cincai-cincai lah. Cincai lah, betul lah. Dia sikit lebih kurang lah. Sikit lebih kurang. Minggu yang terakhir untuk hari raya. Ya, last week. Boleh aku selitkan macam nak ucapkan tahniah tak? Boleh. Okay, aku nak ucapkan tahniah kepada sekolah-sekolah yang telah melibatkan diri mereka dalam SYF. Last week tu tahniah kepada mereka. Result pun dah keluar. Ini bagi peringkat sekolah rendah. Untuk tarian lah, sebab aku saksikan kan benda tu last week dan amazing lah. Nak puji anak sendiri lah tu. Tak. Dia macam selama ni macam aku bulan puasa kan, tanya anak aku macam balik kau apa, dia cakap ada SYF. Aku macam yelah, layankan. Bapak pun budak dikir, kita faham kan. So bila kita dapat saksikan benda tu macam menitik air mata. Kau proud tak? Proud. Proud. Aku yang pekik kuat. Tapi kau bayangkan dia SYF tu 3 hari tau. Anak aku yang second day sekolah yang ke-47. Kau bayangkan yang third day tu dah berapa? Aku rasa dalam total sekolah yang participate dalam 80. Aku rasa lah So pecah 3 hari lah. Pecah 3 hari. Dan tadi mereka dah dapat resultnya. Okay. So judge all the way sama? Judges sama. Aku cuma kenal Cik Som je. Cik Som dengan tu je aku kenal. Yang lain-lain tu aku minta maaf lah, aku tak kenal sangat. Okay. Diorang dah dapat. Sekarang dah baru, tak macam dulu zaman aku main SYF is gold, silver, bronze. Sekarang dah ada certificate of distinction. Okay. Dari dulu adalah ada. Ini baru jugalah. Gold with honors. Itu dulu. Oh, dulu Dulu. Sekarang apa? Sekarang apa? Distinction lagi? Distinction, lepas tu So distinction tu first lah? Yang paling tinggi apa? Aku rasa distinction. Lepas tu accomplishment, lagi satu is consolation. Bukan consolation. Satisfactory. Participation aku rasa. Something like that. Just pass. Aku tak tahulah. Whatever it is, kalau sekolah anda dapat result apa sekalipun, tahniah juga kepada anda, kerana untuk perform di halayak ramai ni, mereka perform di UCC tau. Benda ni yang susah nak memberanikan diri. Okay. So kira dia open to all lah, public lah. Kira parents boleh just datang tengok lah. Boleh datang. Tapi dia tak macam Mega Perdana kita tengok everyone stay put kat sana kan. Ni bila sekolah siapa yang kau dah habis tengok boleh Come and go lah. So tempat tu memang ada empty spaces lah. Cuma aku macam kagum. Kau bayangkan bila aku tengah lihat tu, minta maaf aku tak boleh sebut nama sekolah lah. Sebab aku tengah tengok tu before sekolah anak aku ada satu dancer ni, dia tersungkur jatuh. Allahu Akbar. Tersungkur jatuh. Kau bayangkan kalau aku macam during that time tak tahu fikir apa, mesti aku nangis. Tapi dia carry on benda tu. Lepas tu the whole crowd kasih tepukan cheer untuk dia. Wow, benda tu best lah. Aku toleh belakang macam thank you to all the parents. Betul lah. Kau toleh belakang. Tak, aku toleh belakang tengok audience. Semua sorak untuk dia macam come on boleh macam gitu. Kalau di K Barat dah pekik-pekik lah. Tapi tak, ni semua macam dia tak ada pekik pun, dia tepuk je. Yalah. So this year adalah primary school, Chinese dance ke, Indian dance ke, Malay dance ke. Next year bahagian tertiary pula, sekolah menengah. Okay. So means sekolah menengah dengan tertiary combine.
Sekolah menengah je aku rasa. Sebab aku cakap tertiary tadi. Terlepas lah. Tak fokus lah ni. So tahun ni sekolah rendah, tahun depan sekolah menengah. Oh, dia lat-lat lah. Dia bukan every year ada primary dengan secondary. Tak. Oh, tak lah. Dia lat-lat. Dia yearly lah. kan? Tak. SYF tahun ni untuk Primary school tarian lah. tarian Melayu primary school. Next year sekolah menengah pula. So next year primary school relax pula. Yalah, tapi cakap pasal jatuh tu kesian lah. Sebab kau dah berbulan je Betul. practice. Ya, sebab dia tinggal ada stepping yang dia harus berlari tu. Sekali tersungkur, aku rasa licin. Lepas tu dah habis performance dia, aku dah nampak orang yang pegang mop tu terus keluar. Dah macam yang tenis badminton court tu kan. Dia terus keluar kan, cakap Atau mungkin dia sebenarnya reserve. tak lah. Mana ada yang patut joget tu demam ke? sekolah anak aku, yes. Sekolah anak aku tak perasan benda tu kan. Sekolah anak aku sekali dah habis, baru anak aku cakap, you never see my friend just now. Why? Kesian dia tak ada partner. Tak ada partner sebab sekolah anak aku dia dapat budak-budak lelaki yang ada tarian. Semuanya kebanyakan budak-budak perempuan, tapi ni budak lelaki. Sesekali dia ada 5 partner lah. Okay. Aku tak perasan yang satu tu sebenarnya joget seorang, yang satu tu on deck dia tak datang. Okay lah. ni problem lah ni. Baitau tak datang. Aku cakap alamak. Tapi that was amazing show. Aku cakap tak apa, you percayalah, nanti rezeki you ada. I believe lah adik. Aku cakap your sekolah distinction. Tapi nasib baik bukan anak kau punya partner Kalau tak last minute kau kena step up saya. Oh tak. Kau kena macam bapak budak mana lah ni Cuma aku as a daddy, bila tengok tu anak aku diletakkan di tengah. Tengah macam. Sebab kalau di Barat tengah kira awak handsome tau. Handsome lah. So dia letak di tengah. Lepas tu yang lain dia ada dia punya solo dance dengan dia punya partner kan. Nasib baik ada macam bilik tu gelap-gelap sikit kan. Macam alamak. Dia tertes sikit lah. Air mata tu tertes sikit lah. Okay lah. Tapi kalau sebut pasal ni, macam aku main sekolah, budak DK Barat ada budak lelaki yang kena absorb masuk tarian. Kena paksa ke atau macam mana? Kena mula-mula volunteer. Okay, who want to volunteer? Sekolah mana? Sekolah aku lah. Nak cerita buat apa? Okay, Kau pun tak nak sebut nama sekolah apa? Primary school lah. Tak lah, sebab aku tak nak sebut sebab budak tu jatuh, tak nak memalukan sekolah tu. Dan tak payahlah. So tanya budak-budak DK Barat ni, siapa yang nak joget? Volunteer dulu. Kalau tak volunteer, paksa lah. Kalau ada 2 volunteer, memang diorang perlukan 2. Okay. Go. So budak tu memang diperlukan di DK Baratnya team ke tak? Perlu lah. Shit man. Perlu. Diorang primary 6. Dah abang lah. Primary 6. So jadi lah. So sekolah pula very macam kena terapkan tau, siapa yang SYF sebenarnya tak boleh kacau. Kan DK Barat tak SYF kan dulu kan. So tak boleh kacau budak-budak tu. Ya, tapi yalah, sekali lagi tahniah kepada yalah, diorang budak-budak mana dengar benda ni kan. Tahniah kepada ibu bapa. Betul. Yang berikan sokongan kepada anak-anak mereka. Dan untuk SYF. Dan khususnya aku personally after that, sebab kita pernah jadi instructor kan. So aku nampak cikgu dia punya instructor. Aku tak ingat siapa nama dia, dan aku cakap thank you so much, tahniah, persembahan yang terbaik hari ini. Sebagai daripada seorang ibu bapa, benda tu haruslah diberikan. Sebab during aku jadi instructor, bila mak bapak datang cakap thank you so much ya, benda ni best, tu aku pun in the same time cakap minta maaf, aku mencuri masa korang. During holiday tak dapat bawa anak korang pergi, korang tak dapat bawa anak korang pergi holiday. Ada sampai kena adjust tau, anak sunat reschedule. Ui, DK Barat ni pasal? Betul, reschedule. Sebab DK Barat dulu competition bulan 6 apa. Persoalannya dah sunat belum? Dah lah, dah Okay. besar pun. Dah besar. Okay. Ni cerita lama lah. Cerita lama. Okay. Syuk lah. Interesting lah. Tapi ni lah, macam primary school tu kira dia tak kisah. Dia ada sekolah yang semua girls ke, atau dia nak kena mix boy dengan girl? Tak kisah. Tak kisahlah. Cuma anak aku punya sekolah tu rezeki sebab sebelum tu 3, 4, 5, 6 sekolah semua perempuan saja. Perempuan. Sekali mereka keluarkan dengan boys dengan girl, benda tu macam Lagi meriah kira. Aura dia lagi kuat. Colourful lah. Colourful lah. Ya, macam gitu lah. Aku tak faham kenapa. Mungkin boleh tanya Mamat lah sebab Mamat dulu tarian apa? Mamat Sri Warisan apa kan. Sri Warisan. Dia dancer apa kan? Tak payah sebut 2 kali lah. Sekali je. Dia dancer. Banyak ambil dancer. Man, kenapa bila peringkat sekolah ni, bila untuk dipupuk awal lah kenapa kurang lelaki? Sebab tak banyak lelaki yang minat lah. Minat tarian. Betul jujur. Kenapa bila dah dewasa baru tarian-tarian di luar banyak lelaki? Mungkin ramai sebab lah. tak, mungkin sebab sebab bila kau kecil, mungkin contohlah bila kau kecil
cikgu tanya, nak join tarian tak? Tak nak lah, kental apa. Sebab mungkin kau main circle of friend akan cakap, kau join tarian, kau kental apa. Contoh, ni maaf disclaimer tau. Budak-budak takraw, budak takraw, budak bola macam kental apa kau join tarian. Contoh. Sebab dulu kalau join Dikir Barat pun ada budak-budak cakap kental. Kental apa kau budak Dikir Barat. Contoh. So lagi malu lah. Ni kalau aku join tarian, kau kena kalit apa. So maybe tak suka. So tapi bila dah secondary school tu, mungkin kawan-kawan lebih menerima lah. And then bila dia dah mungkin masuk poli ke apa, dia tengok style lah budak-budak ni joget. Then certain people mungkin diorang punya kawan-kawan modern dance atau macam betul, campur b-boy kan, hip hop. Lepas tu dia macam style lah. Lepas tu try lah balik dance. Tapi serius, aku salute lelaki yang boleh menari. Memang aku daripada dulu, kalau aku tengok lelaki yang, aku ada certain friends yang memang boleh menari cantik lah. Kalau aku tengok, aku akan kagum gila. Aku macam style gila lah korang joget. Betul. Okay, so dah kita berbual pasal benda ni, minta maaf melencong lagi kan. Terfikir, so kalau anak korang tiba-tiba sampai ke besar, dia nak jadi penari, sampai ke media cup, korang galakkan ke tak galakkan? JJ. Ini khususnya bagi anak lelaki lah. Mengikut pengalaman. Okay. Tak adalah pengalaman berkenalan dengan kawan-kawan yang menari. Okay. Apa yang aku nampak diorang tu, diorang ada progression dia. Betul. Progression dia dari segi apa tau. Diorang join tarian ni di luar kan. Lepas tu diorang ada banyak shows. Bapak nak anak buat duit. Tak, diorang ada banyak show. Sebab kita pernah kenal orang-orang budak-budak tarian yang full timer. Betul. Kan? So diorang ada banyak show. Bukan saja di dalam negeri, malah di luar negeri pun ada. Exposure tu satu. Dengan diorang punya pengalaman tu, diorang definitely akan tender sekolah, ajar sekolah-sekolah. Barulah akan ada pelatih ataupun instruktor untuk mengajar sekolah rendah untuk SOF. Betul. Dan yang aku dengar diorang satu orang tu, diorang bukan ajar satu sekolah tau. Betul. A few. Diorang ajar multiple schools tau. Macam mana diorang adjust to the timing lah. Mungkin Mamat tahu lah. Dalam seminggu ada 5 hari je. So macam mana diorang partnership dengan another dancer tu. Dan diorang lari-lari, aku tak tahu macam mana. Tapi setahu aku ni kalau aku salah minta maaf setahu aku is contoh let's say Isa dapat satu sekolah ni, Sekolah A lah, sekolah A. Mampus Let's sekolah say, tu. tak lah, konon dia professional lah. Okay, Kita dia assume professional. yang Isa ni professional. Professional. So dia dah ada license instructor. Okay. So dia pergi joget A lah kira. Tapi memang antara kita bertiga, dia joget paling cantik sih. Ya. Banyak. Betul. Okay. So cuma diorang akan ada team. So dia akan cakap, cikgu kalau sekiranya saya busy dengan sekolah lain, saya akan panggil saya punya pelatih lagi satu untuk cover. So memang diorang akan ada circle of pelatih yang akan cover each other. Sebab kalau kau seorang memang tiung lah, rabak lah. So kalau A, B dengan C, tiga-tiga memang ada permanent school ke apa? Permanent school. Dia ada permanent school dengan contoh macam let's say yang C, sebab dia grade paling rendah. Dia satu sekolah je. Satu sekolah. Jadi mungkin kau busy lah, kau 4 sekolah. 4 sekolah. 4 sekolah dalam 5 hari mana boleh Mat? Boleh. Kau nak kena pandai bagi-bagi lah. Sebab tu kau 4. Pasal CCA dalam satu minggu tu 1 atau 2 hari. Okay, 3 lah. 3 boleh. Okey lah, okey, suka hati. 3. Let's say kau 3, aku 2, dia 1. Jadi kita rotate lah. Contoh kau ada 3 kan. Terus mana sekolah yang kau dah confident. Contoh sekolah A ni dah tip top lah. Semua everything dah sui. Kau cuma cakap, Yan, kau datang pantau je. Kau jangan nak pandai-pandai tukar-tukar. Kau tengok je. So Yan ni datang, tengok je lah. Okay dah tu. Dia asalkan ada pelatih. Dah tu je. Tapi yang clock in, clock out tu is still under nama Isa lah. Nama Isa lah. So nanti Isa mungkin bayar kau $2 1 jam. Mana ada. Aku tahu. Datang tengok dia pun tak buat apa-apa. Aku tahu harga instructor sekarang. Jadi yang si pencetus siapa? Is the main lah. Main instructor. Tapi certain sekolah memang orang ada 1-2 instructors. Contoh lah, sebab macam mungkin kau nak konsep kau suka kongsi rezeki. So let's say aku dengan kau lah, Yan, macam kita partner ajar sekolah ni. So mungkin aku is the main choreographer, then kau is the one yang assist aku. So kalau let's say aku busy dengan sekolah lain, kau dah tahu apa koreografi aku macam mana kan. Jadi kau just lead je, gitu je. Dengan sekarang aku tengok dia orang kata memberi pembakar semangat kepada budak-budak ni kan. Kenapa tau? Sebab sekarang lagu-lagu raya kebanyakan semua ada yang koreografi yang cantik-cantik. Betul. Tapi sebelum kita sentuh tu, korang maintain lah. Tadi aku tanya pendapat aku. Untuk aku, kalau anak aku nak apa-apa benda dalam arts, baik dancer ke, main muzik ke, apa benda, asalkan boleh mendatangkan hasil, insyaAllah by all means we can go. Tapi
sebagai yang memerhati ni, aku tahu which channel apa. Betul. Macam contoh tarian definitely can make money. You know, music jangan cakap lah. Of course. Music definitely can make. Di Barat boleh. Tetapi is how you channel yourself. Betul. And how macam mana how you go about lah. Macam kau nak buat di Barat ni as a full timer, dia memang susah. Betul. Dia memang tak boleh. Sebab it's a team punya effort lah. Team, pasal bila kau ada show kat luar, luar bayar team. Dia tak bayar individual apa. Betul. Macam aku tak tahu tarian macam mana. Mungkin diorang ada, yang kalau full timer tu ada bergaji. Betul. You wouldn't know. Bila dah bergaji tu, mungkin kau nak kena clock a few shows. We wouldn't know. So di Barat it's not like that. So untuk aku okay kalau benda tu boleh, you can pursue and boleh inilah maintain. Korang macam mana? Aku rasa aku pun akan sebab kita darah seni lah kan. So kita pun dah tahu macam mana hala tuju dia. So kalau let's say aku punya kids nak masuk dalam art scene, aku okay with that. Contoh macam tarian aku okay, and then di Barat pun obviously okay lah. Sebab kalau tak kasih nanti, kalau bapak dulu di Barat apa, asal tak boleh. Contoh kan, okay lah boleh lah. Cuma kau jangan buat benda yang salah je lah. Macam muzik, memang kalau makna aku contoh boleh main benda yang tradisional ke yang moden, aku lagi bangga sih. Yes, betul. Aku sampai sekarang menyesal tak main gitar. Contoh lah macam benda-benda ni bila dah besar ni kan. Aku pandai mainan. Kau pandai. Kau sama je. 2 jam siut tunggu. Petik benda sama, lagu tak keluar. Tapi dia boleh lah. Dalam kita dia boleh main. Then aku okay. Cuma pada aku kalau tarian tu aku akan benarkan cuma satu je. Jangan menyotong lah. Itu je. Kau nak masuk jadi tarian, make sure kau jadi jantan sejati. Kau tarian. Kau jangan nak tiba-tiba balik, ayah yang besok ada show, aku sepak muka kau. Tu je. Jangan menyotong dia. Tu je. Itu je aku punya concern. Kalau tak semua okay. Okay, untuk aku pula macam aku one boy one girl apa. So sebenarnya abang sebenarnya very orang kata very kreatif tau. Anak aku yang lelaki sebenarnya dah start menari daripada kecil-kecil tau. Macam bila dah besar ni dia dah start abang-abang. So sekali kita had a conversation, dia nak kena pilih sekolah mana untuk masuk secondary school. By May nak kena submit. So dia nak masuk sekolah yang ada bola. Yang ada bola. Tapi sekolah yang persekitaran dekat dengan kita tu tak ada bola, tetapi sekolah tu adalah adalah hub untuk football academy. Cantik So aku cakap dengan dia, it's okay kalau betul-betul nak pursue dalam bola, nanti kita cari one day confirmnya kita masukkan dalam academy. Okay. Tetapi kalau sekolah tu kita check, contoh macam sekolah tu Boon Lay Sec okay, sebab aku tengah West, Boon Lay Sec tu bagus, SYF diorang dalam tarian. Cakap bang, just pursue lah, tak salah apa nak cuba. Dia macam sekejap no lah, ego lelaki. Tapi aku tahu anak aku macam dia willing to take up the challenge. Kalau anak aku nak masuk benda tu, by all means. Sebab galakkan sebab galakkan, sebab dia exposure. Kalau tak try pun tak tahu. Aku pernah try untuk tarian. Nampak muka macam gini. Tak, aku tarian Sec 5. Sec 5 lepas tu. Sebab tu tak menang lah sekolah. Tak ni untuk show raya. Show raya. Nasib baik show. Exposure. Tapi kalau anak aku minat benda tu, dia nak pursue, lepas tu reason dia dah diberi tahu oleh Isa tadi, why not? Sebab kita okay dengan benda ni. Dengan lagi satu, betul lah, jangan aku faham sebagai mak bapak ni tak nak anak lelaki masuk tarian sebab kita tak nak anak kita menyotong. Tapi kita doakan yang terbaik. Sekarang ni pendedahan banyak, aku tak rasa lah macam gitu. Yelah, betul lah. Dia asalkan dorang pandai pilih jalan lah, tu je. Jangan salah campur. Sebab kita kena faham, certain people label penari lelaki ni macam lembut. Betul. Sekarang dah okey. Dulu kasar tau. Jantan joget. Betul. Macam gitu kan. Jantan joget. Habis macam dah lah budak tu minat benda tu. Sampai sekarang kita tengok macam, nampak orang-orang macam ni dah pergi mana-mana dah. Betul. Tapi pada akulah kita jangan hina lah lelaki yang pandai menari. Sebab macam Isa pernah cakap, dia bukan Singapura je tau. Contoh kau mula as penari, dan lepas tu lama-lama kau jadi pelatih. Kita letak primary school, primary SYF school, lepas tu secondary pun dapat masuk SYF, lepas tu pergi poly pun ada. Kau join ni lah, kau join Malay Dance production untuk, production. Okay, then mungkin kau sambung kau punya bakat tu, kau masuk grup kat luar. Grup kat luar. Then lepas tu lama-lama kau jadi pelatih lah. Kau jadi ni lah, instructor. Okay, lepas jadi instructor, lepas tu pelan-pelan kau boleh conduct kau punya own production lah. Contoh macam you are the artistic director. Boleh. Kau jadi artistic director. Lepas tu kau dah buat show. Lepas tu maybe overseas lah.
Lepas tu nama kau dah ke mana-mana. Okay, my name is Isa Jaafar. I'm the artistic director Isa of Jaafar tak tarian sangat. tak tarian sangat. Tak tarian sangat. Garang sangat. Lain dance. Tak boleh. Kena tukar nama sikit. Abi nama apa? Isa Sally. Nama dah sotong. So pada aku faham tak, dia bercabang. So benda ni benda yang baik lah. Cakap pasal bercabang, bukan saja boleh jadi pelatih, boleh artistic director buat satu production. Ada ramai kenalan kita jadi makeup artist. Betul. Dah ada company sendiri untuk baju-baju pengantin. Betul. Contoh kita ambil contoh terdekat yang kita semua kenal, Abang Eddie. Dah jadi Mediacorp punya main choreographer. Okay. So kalau Dia start off tarian ke? Tarian, dia start off tarian. Tapi tak silap aku dia modern dance. Dia modern dance. So Yang sekarang kita ni pernah interview dulu siapa tu? Makeup artist juga. Amali lah. Ambali asal usul tarian. Tarian juga. No, cakap jadi makeup artist. Kau tengok berapa banyak artis besar pun dia dah pernah makeup. So ni rezeki yang kita tak nampak lah. So dia jangan pandang hina lah. Sebab mungkin orang yang kita pandang hina tu, Betul. dia punya pergi tu lebih jauh daripada kau sih. Betul kan? That's why. So mulut jangan macam longkang. Gitu. So apa yang kita nak terapkan hari ini sebenarnya untuk akulah khususnya untuk pendengar-pendengar, jangan sekatkan anak kau. Contoh Minat anak. kalau anak kita ni anak lelaki yang kita ni bapak ni very passionate dalam bola kan. Tak ada kau main sport. Sekali anak tu nak masuk Malay dance kau jangan sekat benda tu. Sebab kasih dia peluang try dulu kan. Kita tak tahu dia punya, kita tak tahu orang kata tu pathway budak tu kalau dia minat bola, lepas tu let's say dia nak try tarian, kasih lah. Kau imagine dia boleh menari, dia main bola, dia gelecik macam mana? Berzapin je orang yang nak defender nak kejar. Ini apa style ni? Kiwat dia zapin. Kau faham tak? Kau tak tahu apa? Kung fu hustle ni dia bagi. Itu kita cakap tadi bahagian tarian, bahagian makeup, apa tadi artistic director. Music serius. Lepas tu yang minat dalam baju busana, boleh buat bisnes. Aku tengok siapa sebenarnya yang pandai dalam tackle benda industri Singapura ni kan. Dia actually boleh buat duit tau. SYF 8. Contohlah, aku tak tahu what's the exact number, tapi kalau 80 sekolah, Tu bibik dah tapau kot. aku dah nampak dah baju-baju dia. Bila aku pass by tu sebenarnya, aku cakap ni bibik yang baju ni. Sebab bibik ni ada dia punya signature tau dalam baju-baju dia. Kau bayangkan itu semua business tau. Tak, dulu time Dikir Barat je kira bibik dah tapau. Betul. Kan? Kebanyakan sekolah semua siapa yang nak cari siapa ni bibik, tolong. Korang pergi cari siapa ni bibik. Dia legend. Aku pun pernah pakai baju dulu. Betul. Tadi sebut pasal apa? Bila selain daripada tu apa lagi? Baju lagi? Music. Contoh kau music, then SYF pun sama juga. Contoh 80 sekolah, kena 60 sekolah datang kat kau buatkan lagu. Cakap pasal tu, macam anak kita first sama bola. Okay. Memang aku tak pernah cakap dengan dia pilih apa. Cakap dengan dia whatever you think you want, by all means just try out. So dapat bola. Okay. Yang second ni, aku dengan wife aku especially suruh dia pilih apa. Okay. Pasal ada satu contoh bola kan. Dia cakap dengan dia, you don't join soccer, you don't join football lah. Then join what? Join band. Sekarang dia dah selected for band. Brass band. Concert band. Brass band ke 5-piece band tu? Bukan, band sekolah lah. Band sekolah lah yang Brass band ramai-ramai Brass band Dia tak semestinya brass. Kalau concert band tu dia ada macam-macam kat dalam. Dia ada trombon, clarinet ni semua. Clarinet, Aku panggil brass band itu aku masuk SYF dulu. So dia dia main apa instrumen? trombon. Tarik-tarik. Leo semua bersepah kat luar. Dulu pun aku cakap dengan dia, dulu ayah pun band tau. Ayah ada well lah. Dulu BCM, sekarang BMC. Betul. Okay. Dulu ayah band tau. Ayah dulu main trompet. Panggil trompet ke cornet? Dulu Ni nak kena cakap dulu. Okay. Dia yang orang kenal trompet. Okay. So trompet yang paling pendek sekali nama dia cornet. Aku punya cornet trompet. Means tengah-tengah apa? Tengah-tengah. Panjang sikit. Dia pendek cornet, cornet trompet, trompet. Okay. Aku punya cornet trompet. Aku bila cakap benda ni dengan aku punya wife, selalu kena macam gini lah. Wah lah gitu. You bukan band. I band. Pasal wife aku dia memang band. Dia sampai dah tahap
meja lah. Dia dah sampai tahap konduktor kat depan sekolah ni dah begini-gini dah. Untuk dia boleh buat duit situ. Untuk dia punya Konduktor. SYF. Dia dah memang dia dah itu, dia main saxophone. So aku yang biasa budak baik ni kat sekolah join band dengan members. Okay. Dapat cornet trumpet. So Tak boleh pilih Diorang akan assign kat kau tak, dia kasih a few Dia ada audition instrument. Audition. Audition dulu. Clarinet, trompet dengan lagi satu aku tak ingat lah. So isi dia kau dapat French horn ke, tuba ke, kau dapat macam itu kan. So macam aku ni datang tak datang. Main bola lah, interclass lah, datang band tak datang band, datang band tak datang. So bini aku label aku poser lah. Ni jangan lah pandai-pandai cakap dengan anak so join band ni. You sendiri tak tahu baca note. Siapa tak tahu. Tapi serius lah, dulu aku tahu baca note tau. Kau tahu Aku tahu. Aku sampai sekarang tak tahu Sebab macam aku dengan Aisyah sama juga. Aku tarik diri, actually aku buster, aku tarik diri dah dekat SYF. Sebab aku Baik dah tahu lah. tak, sebab aku dah banyak Kan sangat kena pada anak punya sekolah. aku dah campur dengan sepak takraw, bola, badminton, and then tiga-tiga ni aku dapat selected. So aku macam alamak banyak sangat lah, boring lah band, malas lah. Cuma aku wasted lah, tak pursue. Dulu aku hafal tu semua note apa. Kau dah boleh tulis sendiri note semua. Ada test lah. Ada test macam itu. So sekarang bila kau tengok Togi ni, aku dah tak tahu lah tengok Togi macam mana. Tak tahu. Benda simple je. Kan yang every good boy does fine. Aku dah tak tahu. Lah. Aku tahu. Okay, aku pun pernah join band actually. Time aku primary school. Aku main drum. Pula. Tapi drum bukan dapat full set. Aku dapat yang masa case 2-3 dengan yang cing tu je. Jadi bila part all out macam dapat main show dekat sekolah kan. Lagi lagu Chan Mali Chan. Dung cak dung dung cak oi all out. Contohlah. Jadi kalau kau nak fikir dengan keadaan kita ni sekarang dengan aku yang dulu primary school band kan, apa yang kita achieve sekarang ni, that means kita pay tempo masih baik. Kita kenal tempo. Kita tahu beat 4 tu apa, beat 2, beat 3, Fast to fast off beat kita tahu. beat macam gitu. Tahu. Kan basically ini yang apa yang aku nak cakap ni. So anak nombor 2 ni kita kasih dia masuk band. Pasal dia pun clueless kan. Sebab kita tahu dia punya capabilities. Dia ni memang kalau hafal dia cepat. Dan dia bukan cakap senang lupa lah, tapi dia senang absorb. Macam contoh Rubik's Cube. Belajar begitu juga dengan simple dia ini. Yo-yo, main yo-yo. Belajar dengan simple macam-macam pattern dia dah bikin. Semua skill lah ni. So dia ada that kind of capabilities, why not just try out lah. Tapi abang akan macam why join band. Biasa lah. Dalam 5 tu tak boleh sama-sama. Kalau 5 dapat sama-sama memang sedap. Tapi susah. Macam badminton anak-anak sidik, tu bapak dia strict. Macam kita sekarang ni, kita dah era baru ni, kita beri, tapi kita kena pantau. Apa yang anak-anak nak choose boleh. Tapi kalau jangan mengutuk sangat lah. Kalau anak nak chess club pun bagi. Sebab chess pun okey tau. sebab benda tu untuk minda tau. Aku sekarang kau smart tau. Aku tak tahu main chess sampai sekarang. Sama. Umur dah macam ini. Tapi anak aku Lawan lah, fight lah. Macam Tahu Kisah siapa aja? Kenapa? Anak aku lah. sama. Anak aku dua-dua Anak aku ajar chess. tengah main chess kat depan. Cakap, mana belajar? Abang pergi belajar dekat YouTube dulu. Lepas tu abang ajar adik, come ayah, we teach you. Aku macam alamak, macam mana ni kan. Aku tu main dam je lah. Dan biasa kita Melayu, Melayu. So pada aku untuk aku lah, aku nampak tarian ni cabang yang besar. Macam tadi Mamat cakap pun bagus juga. 180 sekolah. Kalau kau faham dalam muzik pula, kau tarian dulu, lepas tu kau minat dalam muzik, dan kau gubahkan lagu. Sebab sekolah-sekolah ni akan cari komposer tau, betul? untuk gubahkan lagu dorang. Lagu yang kira boleh bawa semangat sekolah tu. Sangkut 5 sekolah komposer, kau rasa tak okey ke? Betul. Lepas tu kau imagine kalau ni every year kan, sebab SYF every year primary kan? school. Lepas tu next year secondary school pula. Sebab bila primary school tengah lepak, yang instructor sama pun akan jaga secondary school. Betul. Yes. Jadi memandangkan kita sentuh
hal-hal ni lah kira daripada mulanya SYF menggalakkan anak untuk participate and all. Kita pun nak kena sentuh sikit tentang Dikir Barat. Dikir Barat cabang dia macam mana. Tadi ada sebut sikit-sikit lah. Kalau kau Dikir Barat, kau tak tahu apa-apa, tak ada background apa-apa, kau join, then kalau kau pursue Dikir Barat, the next step is probably you can be an instructor for school juga. Itu satu. Ada juga pasal kita tahu, ramai orang pun tahu yang seni kata Dikir Barat tu puitis, kan, berpantun, dan secara tak sengajanya juga kita yang tak bagus dalam bahasa Melayu pun jadi bagus. Jadi tahu apa perkataan-perkataan ni. Jadi antara salah satu cabang bila seorang individu tu dia memang suka untuk menulis. Kita ada kawan-kawan yang jadi cikgu. Yang pergi MOE kan, MOE lepas tu terus jadi cikgu. Sekarang dah sampai ke mana-mana dah belajar. Lepas tu tulis cerpen lah, tulis novel, tulis buku. You know, daripada mula dia dari mana? Minat dia tu dari mana? Dikir Barat. Kita juga ada kawan yang Dikir Barat cabang dia muzik. Sampai ambil diploma dan degree ada. Yang ada ambil bahagian muzik. Pun dengan itu certification, kau memang senang-senang lah kalau kau nak pergi mana-mana. I have this music background. Ada je. Yang ada pun kawan kita yang pergi seberang, belajar gendang dan sebagainya. Ini semua seni Melayu . Kalau tak ambil tahu, tak get in detail, you wouldn't know. And kalau kau tak tahu macam mana kau nak ajar yang orang yang baru-baru nak belajar. Betul. Macam kalau pemikiran aku dulu sebagai pelajar, aku akan main sports lah sebab aku macam Mamat standard lah. Macam tak nak lah apa. Tetapi sekarang sebagai mak bapak, aku menggalakkan anak-anak aku yang mencuburi benda-benda yang ada stage performance. Kenapa tahu? Sebab untuk overcome dorang punya stage fear lah. Stage fear. Benda ni akan perlu dibawakan. Contoh kalau education diorang bagus, lepas tu let's say lah diorang tak pursue dalam benda-benda diorang punya art lah, diorang tiba-tiba jadi engineer, they need to have a good orang kata tu confidence level untuk berbual dengan orang. So benda daripada putiknya lah, daripada stage show tu, macam aku juga aku takut dalam aku ada stage fright. Tetapi aku beranikan diri aku untuk menjadi host, MC. Aku lawan benda tu, cakap aku budak Dikir Barat, aku mesti boleh buat. Alhamdulillah dengan suka berbual ni dekat mic, dapat cari duit sideline. Betul. Jadi satu cabang jugalah. Lagi satu cabang Dikir Barat ni, kalau kita tahu untuk juara, boleh jadi penyanyi. Betul. Okay. Ramai sekarang yang dah menyanyi pun. Kalau dulu zaman 90-an, penyanyi-penyanyi semua disatukan jadi kumpulan. Jadi tudi. Kan? So cabangnya sebenarnya ada. Is either kau berani atau tidak untuk mencuba. At the end of the day, your roots is still Dikir Barat. Betul. Oh, interesting actually. Betul. So, pada aku sebab yalah, aku benda ni kita boleh kupas lebih lagi. Cuma kita jangan sekat lah minat anak kita. SYF tu aku dah lama sangat tak tengok. Aku pernah join dulu 1997. Sekarang kembali tengok untuk anak aku perform. Wah, dia satu benda yang menakjubkan lah. Okay, for the benefit of our listener yang tak tahu SYF tu apa, Singapore Youth Festival. Setiap tahun ini adalah pertandingan peringkat nasional antara sekolah-sekolah. Jadi tak kisahlah ada tarian. Aku baru check juga tarian Melayu, result dah keluar. Tadi yang tengah ada competition is Chinese dance. Dia gitu, dia ambil masa sikit lah. Dan aku tak tahu, mungkin dia punya juri pun ada daripada luar negeri. Ya, luar negeri. Mesti nak kena ada. Mesti nak kena ada. So benda ni orang tengok as a big thing lah. International lah. Betul. So bila kau dapat distinction so muka anak kau ataupun grup tu akan diletak banner besar-besar kat sekolah. Oh, Masya Allah. Macam gitu. Tapi kalau di Dikir Barat ada SYF, aku berhenti kerja. Sama. Betul. Dah jadi full time Full time cari 2-3 je. Sebab dia every year cari primary school, secondary school. Jadi kalau alat gitu je. Betul. Okay, interesting topic. Interesting. Nice. Untuk hari ni, jadi Plan lain, berbual lain.
pada anda yang inginkan perkhidmatan renovasi rumah, hubungi Revamp Inc di talian 89620226. Ya guys, siapa nak follow mereka di social media, nak tengok segala projek before and after project, boleh just follow dekat social media, Instagram, Facebook Revamp Inc Private Limited dan juga di TikTok Revamp Inc. Jangan lupa untuk menggunakan promo kod kami BMC ataupun Bora My Check untuk mendapat 5% diskaun. Ya, betul. Lagi sekali tahniah dan yang belum bertanding selamat maju jaya dalam SYF ataupun NSG. Betul. National School Game. Untuk bola Untuk ke bola. apa sport lah. Ingatkan nasi sama goreng. Okay, sebelum kita berakhir, majulah sukan untuk negara. Dan kita Majulah seni. majulah seni Sukan. majulah sukan untuk negara. Majulah seni bangsa berdaulat. Ya. Okey, kita jumpa dalam episod seterusnya dalam Bora My Check. Pababon steady.